balik. Ini boleh. Macam. Okey. Cantik. Tapi situlah di sebelah depan. Dia sepatutnya sini kena sama setelah sini. Tapi kita tak ada dah dia ada dia. Kita paksa ikut ni ya. Mungkin masa dia pasal tu sih. Dia musim situ. Betul ada dah. Ini kita pakai ikut straight. Apa ni? Beda. Oh, ini ikut lah. Okay, nanti. Saya duduk bawah ni. Betul tak? Banyak senang. Okey. Oh, timbuh dia ni. Ni tak. Dia lekok gini sikit. Dia lekok gini. Kalau kita salah pasal, contohnya alik ni, biar alik duduk alik tu tak. Dia jadi buh ni cepat rosak. Biar kita beli hok mahal pun. Cepat rosak. Sebab tu, apa kita oyak tu lah. Dia dalam ni ada. Ni nak oyak. Ni. Ni dalam ni dia ke ada dalam celah bearing ni. Dia dalam celah bearing ni dengan OC ni dia ada free tu. Lepas tu dia ada takut kalau alik tu untuk coupling pendek. Kalau macam dia ada free sini tu, kosong ada free kosong tu. Bearing dengan OC duduk jauh tu. Oh ni coupling panjang. Gitu. Gitu kan wheelchair. Sebab kalau terbalik gini tu. Contohnya kita cabut tinggal kau ni saja tu. Tinggal kau ni saja. Kita tak ingat dah duduk alik mana. Dia tak boleh. Tak sebab duduk tak sama. Tidak yakin cepat rosak buh dia lah. Tu yang efek dia. Contohnya buh 3-4 bulan. Sampai setahun. Tapi teh 5 bulan pun dah gitulah. Okey. Kak ban. Shoo. Alai wah. Comel kayu-kayu je.